welcome back. So today is day 4. Hari ni punya activity adalah kita akan pergi temple, lepas tu akan pergi ke Arashiyama Bamboo Forest. And kita akan solat, dan makan juga dekat restoran kat situ. So kita akan pergi ke Kiyomizu Dera Temple. And kita akan back to Osaka, lepas tu kita akan jalan-jalan shopping lagi, which is activity free and easy. Kyoto ni adalah tempat yang untuk view-view je lah, untuk ambil gambar untuk art semua tu. Kat Kyoto kalau autumn, musim autumn, which is bulan 12, gambar memang cantik lah sebab pokok-pokok time tu keluar warna orange, so nak ambil gambar pun lawa. Sekarang pun tak adalah keluar sangat pokok-pokok lagi. Baru nak masuk musim autumn kan sekarang. Okay, so I think that's all, and jumpa korang dekat sana je. Bye! By the way, this is my makeup look. Hari ni makeup look nampak garang sikit sebab so we are at Arashiyama. So sekarang kita dekat Arashiyama, which is kat sini dekat Kyoto, and sini banyak jual kedai air macam-macam, aiskrim matcha, and kat sini pun nak boleh rent sewa kimono pun ada. Okay, kalau korang tengok dekat sini ada satu tarikan yang tak pernah ada dekat mana-mana, which is beca. Diorang pakai orang tau. Dia tak pakai elektrik ke, tak pakai minyak ke, dia pakai orang. So memang ini zaman dulu punya style. Dulu dekat Jepun, inilah cara diorang pakai, diorang gerak ke mana-mana naik beca ni je zaman dulu. Sekarang kan kita dah ada teknologi, dah ada kereta, dah ada motor, semua dah boleh bergerak. Tapi diorang masih mengekalkan tradisi diorang dekat sini dengan menggunakan beca lagi. Kita dekat Bamboo Forest, dekat sini just view je lah, ambil gambar spot. Tak boleh reverse laju. Belakang lah. Sekarang nak makan lunch dulu dekat Yoshia, which is makanan kat sini halal, and kat sini dia punya makanan dia Japanese cuisine. Alhamdulillah, so kita dah kenyang makan semua. So sekarang ni kita nak pergi hunting matcha pula, ais matcha. So dekat tepi ni memang matcha. Kita nak try matcha dekat sini, dekat area area street ni lah. So kita nak try matcha here.
Kalau tak fit, sakit mat kaki. Lepas kita shopping tadi dekat Onitsuka, singgah makan sekejap dekat Momo's Cafe. Orang Indonesia and Malaysia selalu datang sini makan. Kedai kosong je. yen. Takoyaki satu kotak ni. Yang penting halal lah, of course. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. 薄くなってありがとう結局味のない味気のない夜が眠る言えないLepas tadi makan takoyaki, kita nak try coffee pula. Kedai ni nama dia Coffee Kan, which is dekat je dengan area hotel kita orang, dekat depan tu je. Welcome back at the hotels. So this is what we bought. Apa yang kita beli dekat sana. So apa yang I beli tadi adalah kasut. Ini I beli kasut untuk pakai time event macam pergi kenduri ke, sebab I tak ada kasut yang macam ni. 1990. Yang kedua adalah I beli t-shirt warna pink size S, pakai last day, which is dekat airport. Harga baju pink tadi 990. And ada baju adalah I beli macam sweater. Dia macam crop top sikit, tapi I ambil size besar. Ini I nak pakai esok, sebab esok outfit tak ada. 2490. So kita orang beli fresh magnet. Nah, macam tak, dia macam ala-ala temple gitu. Kita orang beli ni dekat Kyoto. Okay, FYI, hari ni kita orang jadi PS, which is personal shopper. So yang personal shopper tu ada 2 kasut. Kebetulan 2 kasut ni warna pink. Ini yang orang kirim. Kasut ni orang panggil ballerina, and this is limited edition lah. So ni customer punya lah, dia kirim beli ni dekat Onitsuka. By the way, at first I memang nak beli yang design ni tau sebenarnya, tapi sebab tak ada size, and for me macam ramai orang pakai, so I think macam it's too awam for me. Next, kasut ni pun warna pink juga, orang kirim. Kalau korang tahu, mestilah perempuan yang kirim, bukan lelaki. Kasut Mexico 66. So ni pun cantik juga, tapi I suka yang, of course lah I suka yang ni, sebab I punya sebab dia macam ni tau, dia ada ke belakang design macam ni, dia macam adalah New Balance gitu. So I think I'm gonna end my vlog here for day 4, and thank you so much for watching, and see you guys in next day, which is day 5. Bye.